Oh, dulu dia baru kerja aja. Dulu ni kamu kerja aja. Waktu kita kerja, waktu kerja banyak kerja. Contoh kalau kita cuti tak sehari kita kemalangan, kita tadi claim so tapi insurans baru ni yang diperkenalkan ni satu rendah tu kan kemalangan bukan waktu kerja, waktu ambil bola anytime 24 jam sepanjang mana aku kerja kan. Kira macam mana pun kita tak ada sekolah bekerja juga lah. Ya macam sini contohlah aku satu ahad ni aku kan okey memang aku tak pergi mana. Contohlah memang aku tak pergi mana tu aku buat macam rokok macam tu. Kan aku tak pergi kerja sebab tu cuti. Aku boleh claim so kalau lebih dari MC 3 hari. Faham tak? So kalau tak pergi lah. Walaupun tak kerja. Walaupun aku tak kerja hari tu. Think apa pun yang kenalkan tentu dia nak kalau kita bukan waktu kerja. Memang dia macam paper, memang MSID. Betul ya? Satu dia boleh pay swasta ke apa tak ada? Tak boleh lah government lah. Untuk LMC lah. Dia akan bagi duit jahan dulu lah. Dia ambil MC, dia akan bayar. Betul. Faham. Ambil lah hak tu murah. Hak tu murah. Tapi hak lengkap dia dah dekat lah. Betul, aku faham. Okey. Salam. Kerja tulis ni Amel cerita aku. Amel dengan Pak Lu. Dia cerita kat aku. Pak Lu pun dia tahu. Dia buat untuk CD yang blur tak tahu apa-apa. So apa yang dibuat, setiap hari dia akan call daripada nombor phone dia huruf A sampailah ke Z. Katalah A ada 100 nombor. Hari itu dia boleh call 15 nombor je. So dia sambung lagi. Maksudnya sampai ada A tu pergi ke B pula. So itu lah, B tu maksudnya nombor kontak hang. A to Z tu ikut abjad yang hasil nombor. Okey, faham. So hang beritahu semua apa yang hang beritahu. Salam. Masih lebih tujuh tahun Pokok lagi ni halal je dah kan. Aku tanya lah, apa adanya ada full apa di bawah dekat, so kat mana? Lepas tu, besok kita terakhir, aku boleh share.
Ni projek A to Z kan, pecahan kan. Pecahan rasa kadang-kadang petang hang tak beli. Hang buat apa projek ni? Petang kadang-kadang hang akan tertulis buat. Ada secure benda ni. Minggu depan cuti ya. Hah? Minggu depan cuti ya. Sebelum depan Jadi kita video lah. tak ayo. Pandai Malam tu tidak. hang kalau tak malah laju. Malam tu tidak awal. Dah bulan tu hang tidak lewat main game dulu. Yang tak lagi. Oh, okey. Malam tu tidak Saya awal. baca sekarang. Tak boleh. Eh, baik, itu kita Kita tak cakap tahu. apa dah? Abang tak padam lah. Dah. Ni lah projek A to Z ni lah. Ya. Dia faham. So sebelum tak ada buat phone call apa? Buat phone call benda ni. Sebab kita tak hari kan ada phone call apa. So kita buat phone call di sini aja lah. Okay. Okay, lagi satu. Aku ada terfikir lah. Kita ni buat direct push. Oh ya, boleh tak pergi ni kita buat. Kita buat sekali jadual kita untuk ni rutin punya. Okay. Kita buat yang rutin itu buat dah. Tak ikut. Dah tak apa aku ni. Minggu lepas bukan tak ikut. Kau tak ada. Oi, ada pula kenapa dah? Kau pergi Okay, dari sini. Kita selalu buat direct push. Direct push. Lepas tu dah boleh lah minta tarikh lahir. Lepas tu follow up. Lepas tu tak close. So aku nak buat kita di A, kita dapat tarikh lahir, terus kita beri quotation. Dan terus kita handle updation. So kita terus dapat result. Kayaknya kita tak payah set appointment lah. So apa yang aku plan tadi kan, kita lebihkan kepada medical card ke hibah? Aku plan lah, kita nak buat template lah. Kita buat macam kata A4 tu. Kertas A4 ni kan, kita akan tulis untuk apa? Nama dia. Lepas tu kita tulisan di bawah dekat endorse fitness. Kemudian berarti kita Ni. Aliansi lah. Okay. Macam ni kita dah ada list. Ni dah bawa pamphlet ni. Kita dah ada list harga. Kan? List harga tu aku akan print semua. Pasal ni kita buat bagi 3. Oh. Okay, 3 orang tu. Untuk 3 quotation lah. Kan? Kita dapat je detail dia. Kita tulis. Kita tengok kita punya list. Kita akan ada list harga apa ni. Kita tengok macam mana dia. Untuk abang. Impor macam ni. Dapat macam ni. Impor semua waiver. Dapat macam ni. Untuk ni dan A lah. Lihat ni. A, B, C.
Lepas tu ada teksi kita ya. Ini dia akan membuat itu satu juta. Kita tu dia harga bawah dia. So kita dapat on the spot, kita boleh bagi dia, kita ke orang, okay, bawah ni, beritahu bawah ni, kalau apa pinjam dia, bawah ni lah yang akan bantu untuk selesaikan hutang-hutang abang. Hutang-hutang yang family terpaksa pinjam untuk selesaikan pengurusan dengan abang. Lepas tu hutang-hutang yang orang tiba-tiba tak tahu pun tiba-tiba ada orang minta. Dia dulu saya si Mati ni ada hutang dengan saya. Duit impor ni lah family nak tolong tentu selesaikan hutang-hutang abang. Lepas tu duit impor ni juga lah untuk bantu pendidikan anak-anak abang. Sebab sebelum ni abang yang cari duit dan duit tu dah satu pergi duit sekolah anak, duit nak beli barang anak, duit nak masuk universiti nanti, IBT semua abang yang cari. Tapi lepas ni kalau abang tak ada, duit tu lah yang tolong bagi duit abang bagi apa tu. Lepas tu boleh juga duit ni untuk makan minum anak-anak dan untuk bayar duit rumah supaya setiap abang anak abang hasil untuk duduk rumah tu, hasil untuk boleh makan macam biasa. Walaupun abang tak ada, sebenarnya abang dah sediakan untuk depan. Abang tu teruskan, abang rasa abang nak yang kita dapat tu terus minta IC, lepas tu buka apa list tu, kita okey nama abang, IC abang, email abang, tinggi abang, lepas tu kita power tu submit. So fikir better kita buat macam ni pada spot tu kan. Dia dapat maklumat tu cepat, senang lah. Cepat. Dia tu masih tengah fresh lah otak dia. Bila esok lusa, kemungkinan dia dah lupa dah, dia dah sejuk lah, dia tak ada rasa lah nak ambil. Dia fikir nak bayar underling pula. Orang yang kita pun tak mahu lah. Payment pun bayar lah dapat kan. So mungkin benda ni kita boleh settle dalam masa 5 minit kan. Kalau kita boleh sembang lah mana. Kalau tak ada sembang, kita buat je biasa lah, tak ada lagi. Kita bagi kat WhatsApp. Pada taluk lah. Apa rasa? Aku pergi. Letak A4 tu kita bahagi 4. Sebab aku Buat tengok kecil je. aku tengok dekat Nak print apa lah? Nak pakai print risau ke nak? Apa dia? nak beri colour pun boleh, nak beri biasa pun boleh. Kita nak buat flyers pun boleh, contohnya lah. Dah ada lambat buat flyers. Contohnya lah, belah belakang dia ada yang dekat, kita buat. Kan, lepas tu belakang ni ada quotation ni. Okay. Kalau kita buat saya dulu lah, saya pamphlet tu lah. Saya bucik ni lah. Kau bagi 2 pamphlet tu. Aku ingat nak bagi 4 A4. Yalah kalau bagi 4 iPhone ni sama dengan kalau bagi 2 tu. Bagi 2 ni, kita punya flyers. Tu bagi 4 lah tu kan? Ni, Dia bagi 2. bagi 2. Kalau bagi 4 ni ya. Bagi 4 kali kita tu pula. Cik lah. Tapi okey lah. Kita nak buat harga je kan. Tak, list harga tu kita seorang je pegang, dia tak pegang. List harga tu kita rujuk tengok kali rumah dia. Okay, yang 4 bagi 4 tu untuk nak buat apa? Nampak benda ni? Ni, kita bagi list, lepas tu belakang dia kita bagi flyers kan untuk kepentingan bagi dekat dengan hibah. Belakang tu flyers kan? Boleh. Sebab aku tengok AIA, dia pun buat macam tu lah. Dia pun tak buat macam tu. Dia pun flyers dia pun kecil je maksud aku. Tapi dia pun tak buat lah macam ni. Tapi kita punya, aku nak improvise lah benda tu. Nak bagi kita bagi flyers, terus kita bagi quotation dekat dia. Jangan bagi aku ini aku buat dalam kejap tu buat ni konten tu aku tak tahu nak buat apa. Dan benda ni memang sangat bantu. Kalau contoh macam macam ni buat tu. Apa nama? Is buat tau. Kan dia suruh siapa lain dia kau buat yang ni tau. Pun lain lah pak nak nama pak. Yang tu pun nak tak buat dah.
Tapi tak kita nak buat iPad. Kalau ni kita kena buat iPad ulang tunjuk Susah dah. lah, senang sikit lah. Tapi yang ni kita buat dah siap. Benda tu ready made. Benda tu okey. Cuma benda ni lah kita nak kena adjust. 1,000, 150,000. Kita apa tak sama. Kalau pasal tu tak ada. Kita pakai sangat. So kita buat satu lagi saja, kita buat yang mokok. Tak mokok kan contoh tak mokok. Mokok Kita buat satu je. Bayar ni kita buat 3 lah. Okey. Ini kita taruh pada buat 30, buat 30, macam tu lah. Jam mokok. Buat tu. Dia boleh je nak buat semua nak tahu. Banyak boleh je banyak. Kita buat dalam satu kertas A4 ataupun kertas tu kecil sangat lah. Boleh lah kertas tu pun boleh lah. Dah betul boleh je. Cuma bagi 4 kelas nak buat 4. Dia 4. Yang ni lah. Tak, dia macam ni. Dia cuma buat, dia buat laki dengan perempuan. Laki ni, perempuan ni. Laki ni kita boleh buat mokok tak mokok. Laki umur, lepas tu mokok tak mokok, harga. Lepas tu mokok tak mokok. Plan A, plan B, plan C. Dan plan A ni dah mokok tak mokok, plan B mokok tak mokok, C mokok tak mokok. Lepas tu hibah. So dalam satu ni semua ada. Apa plan tu kan? Boleh. Cuma dalam kami punya harga ni dia tak mewakili semua sebenarnya. Ini yang mana ni? Ini harga kami. Harga hak kami buat lah. Bila? Kau buat? Dulu kan kami kira quotation hak ikut umur ni. Bila ini sebelum apa kali buang kau lah? Dia tak that is sebuah aku. Aku buat tak? Buat so kat sini kat sini ada tarikh lahir. Ni umur lah. Next birthday ni sampai umur 17, lepas tu umur 18 baru ada start merokok pada. Sebelah ni merokok. Sebelah yang B ni tak merokok. Yang merah ni merokok. Lepas tu hibah, ada hibah RM50. Tapi semua aku buat 20 tahun lah. Macam tu print ni lah, tengok macam orang bagi ni lah. Macam orang bagi dulu tu. Dulu ni, ini berapa hari? Dia Yang tu lah. So kita dah fix lah benda ni. Lepas tu hibah RM50. Hibah atas RM50. Siapa yang buat lah ni? Apa ni? So macam ni kan. Betul ada sampai hibah 1 juta. Cuma aku tak dapat lagi lah semua. Semua ni lah. Ni ada sikit lagi. Sikit lagi ni untuk replikat kan. Wah ni kita buat polis ni. Jadi lah bagi aku, kalau tanya aku kita bagi ni lah senang. Print lah satu ni. Print lah. Dia boleh tengok tu kan? Okay. Lepas tu hak ni perempuan. Laki dia ada kelas 3, 4 kan ni. Ini tak kopi semua ni. Ini tadi yang bawah ni. Kita cuma print hak ni lah. Kelas 1, kelas 2. Ya? Mau nak beri komplit benda ni kan. Dia kalau kat aku memang dia tunggu masa lama. Tak tengok tu harga, dia betul maklum tu harga.
umrah ni umrah itu apa? Lepas tu kita nak kira anak sekali je. So kita boleh tengok terus kita buat, dia boleh buat. Sebab kalau kita buat direct approach pun, kadang-kadang kita busy tak ada nak bagi quotation. Sepatutnya hari yang sama ataupun keesokan harinya kena bagi terus quotation. Tapi kadang kita busy, kita tak bagi quotation. So kita sebenarnya buang masa, kita buat kerja, tapi kita tak pitilah betul-betul ya apa yang kita dapat tu. Kita macam buang masa tu. Padahal kita boleh dapat, kawan tu tunggu, kita tak bagi kan. Dulu aku macam tu. Dulu aku pakai air minum ni aku buat macam tu. Aku kan ambil nombor, kan aku dulu aku buat minum katakan aku buat katakan ni kan aku tak belajar yang air minum buat tau. Bila aku dapat air minum ni, tak kalau aku tak pernah hari lah apa ni, aku akan settle hari tu juga. Kan aku balik dia tu aku akan buat terus kontak dia. Kan aku dah masak dia tadi. Macam tu lah. Cumanya kemarin ni aku tak buat. Bukan kemarin pun hari Sabtu tu 5 kilo aku tak bagi dia. Tapi dia tu tanya aku pasal 5 kali 6 kali dia tanya aku. Kan tak bagi lagi. Dia aku apa sih kat dia banyak kali dia ni kat dia. Dan kalau aku tanya kan aku rasa aku buat status dia duduk plan. Cuma aku tak ni dah tu sibuk ni. Aku bagi dia. Cuma kali ni dia minta untuk income protection. Dia dah ada hibah dengan company lain. Dia tanya aku hibah. Dia target dia kata aku minta maaf dah, dia tanya apa dia kata dia target nak dapat dia nak buat hibah 1 juta walaupun ada 350,000 buat dengan EIA. Wah, poin tu yang aku tak bagi terus. Kalau buat lagi lambat tu memang lagi ni memang dia tak jadi dah. Aku kita tu lah sama aku pun kena aku sama. Dok aku duk tengok bagi terus pun dia tidak tak bawa lagi lambat. Tengok. So kita pun dia kat situ. Boleh cerita tak kawan? Kat dia pakai lock ni, buat lock ni. Ini dia tukar maruah. Orang Mexico ni padu ko, ada ni. Mexico benar. Dah. Satu sama, betul dua satu. Kita nak bagi dia ada game kan? Mana? Ada. Oh ni. Dia benar tak? Ni kita lawan dia tengok kat kanan dia 3-2-1. 3-2. Kau Mexico. Lebih keluar ni, keluar lain. Brazil kalah. Kau tengok Tak pasti pernah ada tengok dan ambil boleh tengok. Kalau dah tema apa? Aksi yang ditunggu penuh ketangkasan, debaran, dan jaringan. USA will always be looking there for the counter-attack. Now Pulisic, and there's going to be a crowd to follow as well. No, the referee was just pulling something out of his pocket. Material. Nampaknya dia sudah bersedia. game lain tu. Semakin kuat, dia cuba bertahan. Fans young, fans old, enjoying this right to the very end. There might be a few tears shed here. The score stays as is at the moment.